kejarlah akhirat. Dunia akan datang mencari kamu. Tapi jika kamu tak mau mengejar akhirat, kamu nak kejar dunia, akhirat akan datang cari kamu. Apa itu akhirat datang cari kamu? Mati cari kamu. Kejar-kejar dunia sampai mati dia. Habis akhirat cari dia. Kita nak cari akhirat ke nak akhirat cari kita? Pilih. Nak akhirat cari kita, sibuk dengan dunia, betul mati sampai. Mati tu akhirat tu, kubur sampai lah. Tapi kalau kita cari akhirat, dunia cari kita. Ya. Dan bukan maksud tak kerja, tak cari duit ibadah di masjid, bukan maksud dia tu. Masya Allah, maksudnya buat apa pun kerana Allah, buat apa pun pastikan kebaikan Allah itu. Cari duit, bisnes, pastikan Allah itu. Jangan tipu orang, jangan ayam orang, jangan apa kita ambil hak orang. Jangan menyakiti siapa-siapa. Jangan kita buat benda yang Allah tak suka. Itu saja. Maka semua tu dikira akhirat. Akhirat. Jadi target kita sebelum mati taubat. Jadi jangan kita hukum orang tak tahu. Orang tu mungkin bertaubat dulu sebelum mati. Nampak hidup dia tu jahat, maksiat penuh siang malam. Sebelum mati mungkin dia bertaubat. Husnuzon.